Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kita boleh turunkan umur masuk sekolah, tapi kalau peluang tak sama, yang kita turunkan sebenarnya adalah keadilan dalam pendidikan. MUA akan berikan 3 kritikan membina dan juga solusi kepada kerajaan. Pertama adalah berkenaan sistem 2 darjat di antara pelajar sekaligus mewujudkan stigma budak lembap ataupun bodoh, minta maaf, stigma jika nak dibandingkan dengan budak cerdik dan cepat belajar. Kedua adalah berkenaan bagaimana kita akan jadikan sistem prasekolah ataupun play school kepada stress school. Ketiga, bagaimana kita akan menambahkan beban kepada para guru sekaligus mewujudkan kelas seperti tin sadin. Saya mulakan dahulu dengan kritikan membina berkenaan isu 2 darjat. Apabila kita awalkan sistem pendidikan, walaupun niatnya baik, kita perlu lihat apa yang datang sebelum anak-anak ini masuk ke darjah 1, iaitu sistem prasekolah. Kita perlu lihat bagaimana sistem prasekolah di Malaysia pada hari ini. Ia tidak accessible kepada semua. Walaupun kajian menunjukkan Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 40,000 prasekolah, yang ada di Malaysia tak sampai 4,000. 2 dari 3 prasekolah tidak berdaftar ataupun dilihat sebagai tidak berkualiti. Dan yang berdaftar, kosnya teramat tinggi. Dengan itu, anak-anak yang mampu masuk ke prasekolah ini lazimnya datang daripada keluarga M40 di peringkat atas ataupun T20, di mana kini mereka akan diberikan kelebihan yang signifikan. Apabila pendidikan diawalkan setahun, keupayaan mereka yang datang berkeluarga susah, anak-anak yang tidak melalui sistem prasekolah ini kerana tercicir atau tidak mampu, jauh tergelincir ke belakang, dan keupayaan mereka to play catch up itu akan terjejas dengan teruk. Saya dengar penjelasan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata jangan risau, ini merupakan pilihan ibu bapa. Tan Sri Yang di-Pertua, dijual sebagai pilihan, tetapi pilihan yang diwarnai dengan tekanan 2 darjat dan tekanan sistem kasta awal dalam pendidikan. Kenapa saya katakan ini pilihan berdasarkan kepada tekanan? Kita perlu lihat apa yang ibu bapa akan fikirkan. Adakah ibu bapa ingin memilih untuk tidak menghantar anak mereka, dan anak mereka itu besar kemungkinan dilabel sebagai anak yang lembab, tidak cepat belajar, tidak lepas saringan diagnostik? Mestilah sebagai ibu bapa kita mahu our children to have an upper hand, masuk awal, dapat pengalaman yang lebih baik. Kalau lambat